Jika anda gemar beriadah di kawasan air terjun dan juga rimba, ronda-ronda kita mencadangkan mengunjungi air terjun Camang yang terletak di daerah Bentong, Pahang. Dari Pekan Bentong jaraknya kira-kira 10 km. Anda perlu melalui Jalan Camang yang bermula dari Kampung Camang. 15 minit diperlukan untuk memandu menuju ke destinasi tersebut. Taman Eko Riba Camang, itu ialah nama khasnya. Jika anda ingin mencari destinasi tersebut melalui Google. Ini kawasan yang paling baik untuk bermandi-manda, berhampiran dengan air terjun. Luas kawasannya, airnya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu deras, sesuai untuk keluarga termasuk kanak-kanak. Bermula dari air terjun, maka akan terbentuklah sungai. Ini ialah sungai yang terbentuk dari air terjun Camang. Dan sungai ini dipanggil sebagai Sungai Perting. Di sepanjang tebing sungai ini, ia juga sesuai untuk pengunjung beriadah, seperti berkelah, bersantai ataupun berbarbecue sambil menikmati deruan air sungai. Selain menikmati kehijauan riba di sekeliling kawasan air terjun, ramai pengunjung datang ke air terjun Camang pada hari ini. Mungkin kebetulan hari ini ialah hari Minggu. Ada yang bermandi-manda, berkelah, dan ada yang sekadar bersantai memerhatikan gelagat pengunjung-pengunjung yang lain. Dan juga untuk menjauhkan diri buat sementara waktu dari kesibukan kehidupan seharian.
sekumpulan pengunjung kelihatan sedang berbarbecue sambil menikmati kesejukan di lokasi air terjun. Kelihatan beberapa pengunjung yang meronda-ronda di seberang sungai sana untuk menikmati suasana hutan tropikal di kawasan air terjun ini. Ada jambatan disediakan untuk menyeberangi sungai ini, jambatan air terjun Camang yang anda boleh lihat di dalam visual ini. Ramai pengunjung yang cuba menyeberangi jambatan gantung ini untuk sampai ke seberang sana.